menggunakan kertas. Cik lihat macam-macam cara. Okey, awak dah belajar 2 cara. Seronok ke tak seronok? Seronok. Belajar macam-macam. Tak semestinya kitchen tu yang awak belajar sebelum ni. Okey, pakai kayu, pakai manik huruf, pakai gambar ayat resin semua yang ada tu. Yang ini cara yang lain. Okey? Terus lepas tu kita tak ada tu lah. Tak ada macam sapi apa lighter. Lighter alamak. Ada. Resin tu tadi. Letak bawah ni 5 minit. Okey, sebab belakang ni memang dia suruh letak 5 minit. Bila dah 5 minit. Memang mak saya suruh gunting. Awak kena ratakan dia. Boleh masuk mak. Ada nak tengah Baling eh? baling. Saya ada gelap masalah ni. Saya letak tu. Nanti cikgu lah yang buat. Okay, good. Itu bukan botol lah. Okey, dah naik semua tu bagi tahu saya. Okey, tapi ni tengok awak jangan cepat. Ayo. Dah. Okey, asal dia. Ingat dekat situ. Akan dekat kau tu. Dah tak cantik pada jatuh. Mana Adit? Nanti mata kau. Wajib. Ya, dan okey, baik, dengar sini. Semua orang dah bakar kertas masing-masing kan? Dah letak dekat bawah cahaya matahari kan? Okey, saya punya landu lampu tu dia kecil, jadi dia tak muat untuk nama-nama semua orang. Okey, nama-nama awak. Bukan dia tu. Saya yang ni bukan. Dan kita dah letakkan dekat bawah cahaya matahari. Bagi gam tu dia melekat dekat kertas awal.